inovasi yang direka bagi menyokong penggunaan telefon pintar dalam pembelajaran digital secara lebih selesa dan berkesan. Produk ini dihasilkan menggunakan bahan kita semula dengan reka bentuk ergonomik serta boleh laras sudut pandangan. Inovasi ini membantu mengurangkan keletihan tangan, meningkatkan kestabilan telefon dan menggalakkan amalan lestari dalam kalangan pelajar. Projek ini mengintegrasikan elemen STEM melalui aplikasi konsep keseimbangan, reka bentuk kejuruteraan dan pengukuran matematik. Full Standard juga menyokong matlamat pembangunan lestari khususnya SDG 4 dan SDG 12. Kedua, penyataan masalah. Penggunaan telefon pintar semakin meluas dalam pembelajaran. Namun, pelajar sering menghadapi masalah seperti telefon tidak stabil semasa kelas atau rakaman, keletihan tangan dan postur tidak betul, kekurangan alat sokongan yang murah dan mesra alam. Argi inovasi. Phone standard ini diinovasikan dengan pertama, reka bentuk boleh lipat dan boleh laras sudut. Yang kedua, menggunakan bahan terpakai seperti kotak, papan dan PVC. Ketiga, struktur kokoh tetapi kos rendah. Yang keempat, sesuai untuk pelbagai saiz telefon. Pengenalan. Phone standard ialah inovasi bahan sokongan telefon pintar yang direka khas untuk kegunaan pelajar semasa PDPR, PDP digital, rakaman video, pembelajaran sendiri dan pembentangan projek. Produk ini dibangunkan menggunakan bahan kita semula dengan reka bentuk ergonomik, boleh laras sudut pandangan dan ringan di bawah. Objektif projek menyediakan sokongan telefon yang stabil dan ergonomik, menggalakkan penggunaan bahan kita semula, menerapkan elemen STEM dan kreativiti murid dan menyokong pembelajaran digital secara berkesan. Nombor 5, bahan dan alatan. Nombor 1, kadbod tebal atau papan terpakai. Nombor 2, batang kayu atau PVC kecil. Nombor 3, gam panas atau pita pelekat. Dan nombor 4, pisau pemotong dan pembaris. Dan akhir sekali, cat atau pelekat hiasan. Opsional. Yang keenam, elemen STEM, sains, keseimbangan dan pusat graviti, teknologi, sokongan pembelajaran digital, kejuruteraan, reka bentuk struktur dan kestabilan, matematik, ukuran sudut dan saiz yang tepat. Ketujuh, kelebihan inovasi. Kos rendah dan mudah dihasilkan. Mesra alam dan lestari, meningkatkan keselesaan pembelajaran dan yang terakhir, sesuai sebagai projek PBL atau inovasi sekolah. 8. SDG berkaitan. SDG 4, pendidikan berkualiti. SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Phone standard, pintar dan mesra alam. Pada era pendigitalan pendidikan masa kini, penggunaan telefon pintar telah menjadi salah satu medium utama dalam proses pembelajaran, komunikasi dan penyampaian maklumat, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Telefon pintar bukan sahaja digunakan untuk mengikuti kelas dalam talian, malah berfungsi sebagai alat rujukan, rakaman video pembentangan, penghasilan kandungan digital serta dokumentasi projek inovasi dan PBL. Namun begitu, penggunaan telefon tanpa sokongan yang sesuai sering menyebabkan ketidakselesaan, kedudukan paparan yang tidak stabil serta postur pembelajaran yang kurang ergonomik. Sehubungan itu, projek inovasi phone standard pintar dan mesra alam dibangunkan sebagai satu solusi praktikal, kos rendah dan lestari bagi menyokong penggunaan telefon pintar dalam persekitaran pembelajaran. Projek ini menekankan reka bentuk yang stabil, boleh laras sudut pandangan dan mudah alih, sekaligus membantu meningkatkan keselesaan serta tumpuan pelajar semasa proses PDP. Selain itu, penggunaan bahan kitar semula seperti kadbod tebal, papan terpakai atau bahan
kelebihan-lebihan lain menjadikan inovasi ini selari dengan amalan kelestarian alam sekitar. Projek Phone Standard ini juga berfungsi sebagai medium pembelajaran berasaskan projek PBL yang mengintegrasikan elemen STEM di mana pelajar diaplikasikan dengan konsep keseimbangan dan daya sains, reka bentuk struktur, kejuruteraan, penggunaan teknologi digital, teknologi serta pengukuran sudut dan dimensi matematik. Melalui penghasilan inovasi ini, pelajar bukan sahaja menghasilkan produk fizikal yang berfungsi, malah turut membina kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti, penyelesaian masalah dan kesedaran terhadap penggunaan sumber secara bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, projek Phone Standard Pintar dan Mesra Alam bukan sahaja menyokong keperluan pembelajaran digital masa kini, malah menjadi satu platform pendidikan holistik yang menggabungkan inovasi, kelestarian dan pembangunan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar.